Kalau anda kata kita jumpa batu dan batu ni umurnya ribuan tahun, kewujudan batu ni dari segi perundangan hari ni kita perlu dapatkan apa ujian DNA, bukan ujian DNA, carbon dating. Betul ke batu ni berusia ribuan tahun? Sekarang ni ada pusat atom, kita ada buat kajian ataupun carbon dating tadi untuk menentukan umur benda-benda ni. Tetapi bila itu sebablah sesiapa saja yang nak menceburkan diri dalam mana-mana setiap eksplorasi yang nak mengkajikan perihal ketamadunan hebat orang-orang Melayu terdahulu, nenek moyang kita dahulu, dia ada sedikit sebanyak dia perlu ada pengetahuan tentang keilmuan Melayu, nenek moyang kita dahulu. Banyak dari sudut pertukangan, binaan, dari sudut ukiran, tulisan, dari sudut material yang dia buat. Kalau contoh kain tu, kain dia buat daripada apa. Jadi kebanyakan material tu ada di kawasan ini. Contohlah, saya bagi contoh, tiba-tiba terjumpa satu kapal terbenam di dasar laut atau terbenam di dasar sungai. Kemudian kajian telah dibuat. Bila kajian carbon dating menunjukkan artifak lama, kapal lama ni berumur ratusan tahun. Okey. Lepas tu tiba-tiba ada pula suara yang mengatakan, ini bukan orang Melayu punya ni, ini orang luar apa semua. Okey, tak apa. Kita jangan gelabah, kita pengkaji. Bila kita dengar macam tu, bila kita dengar bisikan-bisikan macam tu atau teguran, tak apalah, kita ambil sebagai guideline. Okey, dia kata kapal ni bukan orang Melayu punya, ni daripada luar, pedagang dulu datang, bangsa lain lah, bangsa asing. So datang. Okey, kita kaji, kita tengok ada ukiran. Ukiran ni menunjukkan alam Melayu, ukiran bunga, ukiran binatang. Itu satu, kita pun take note. Lepas tu kita tengok pula kapal tu, material dia daripada segi kayunya sendiri. Kan, daripada kayu haluan. Ini damar merah. Ini damar merah. Bila ini damar merah, membawa maksud damar merah banyak di kawasan Nusantara ni, Indonesia ke Malaysia ke Nusantara lah. Mana pula maunya datang daripada negara sana? Apa tadi bang? Damar merah. Damar merah. Kayu damar merah. Lepas tu kita tengok pula dari segi binaan pertukangan binaan kapal tersebut. Ini kapal ni jong ni. Bentuk jong. Kita pun hari ni beratus-ratus rekod kita boleh tengok hasil daripada kajian-kajian orang terdahulu zaman moden lah. Dan mereka juga merekodkan, okey, kalau bentuk begini, ini kapal Melayu, jong. Ini kolek. Ini tu macam-macam lagi. Okey, kapal ni jong. Lepas tu kita tengok bentuk tertulang dia tu. Ini kayu, contohlah, ini kayu cengal. Cengal mana datangnya pergi ke negara tu pula kan? Dah sikit-sikit dah mirip kepada Melayu kita tadi. I'd have been semua dah